saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janggal rasanya nak memperkenalkan diri sendiri ni. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan jaza, setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kerana kesudian tuan-tuan sponsor saya datang melancong kat sini. Kan hari itu memang duk niat nak datang Qatar, tapi ini rezekilah. Tuan-tuan sudi untuk menjemput saya, memberi ruang untuk berkongsi pendapat, ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang diri saya, tuan-tuan boleh baca dalam dalam poster, dalam banner itu. Itulah saya. Saya menjadi advocate and solicitor ataupun program bela, program cara sejak tahun 97. Saya grad daripada UIA tahun 95 dengan LLB dan 96 dengan LLB Syariah. Lepas tu saya praktis, peringkat permulaan saya praktis Section 2AA Common Gaming House Act, Akta Rumah Perjudian Terbuka. Kalau di Pulau Pinang tu, lawyer Melayu yang mengendalikan kes judi saya lah. Saya tak pandai berjudi, tuan-tuan jangan tanya saya nak berjudi macam mana, saya tak tahu. Kan? Tapi bagaimana cara nak lepaskan Cina-Cina yang berjudi tu saya tahu. Itu bidang saya. Sebabnya bukanlah penting sangat kita tahu cara berjudi, cuma kita tahu selok-belok tentang exclusive possession dan sebagainya, tentang elemen-elemen pembuktian. Kalau kita dapat kuasai beberapa bidang yang berkaitan dalam bidang pembuktian dan sebagainya, itu sudah cukup memadai untuk melepaskan OKT ataupun accused di bawah Section 2AA Common Gaming House Act, iaitu tolong-menolong menjalankan judi ekor haram. Kat Malaysia ni dia ada judi ekor haram dengan judi ekor halal. Kan, judi ekor haram tu di bawah Section 2AA Akta Rumah Perjudian Terbuka. Selepas itu saya kendalikan kes banking, banyak kes banking, perbankan, dan juga kes-kes civil litigation yang lain seperti vacant possession dan sebagainya, termasuk kes accident, kes accident kemalangan jalan raya. Selain daripada itu, saya juga mengendalikan kes jenayah, kes bunuh di bawah Section 302, kes rogol di bawah Section 375, 376 Penal Code kerana kesiksaan. Selain daripada itu juga saya berpengalaman dalam bidang undang-undang syariah. Kalau tuan-tuan rasa nak kahwin dua, kan, tapi tak berani nak bagi tahu kat isteri, satu caranya ialah kahwin siam. Jadi bila kahwin siam tu, nanti bagaimana nak daftar di mahkamah syariah tu, bolehlah jumpa saya, nanti saya ceritalah. Ini promosi pula. Tapi nak tahu baik buruk kahwin siam tu, nak kena tengok rakaman yang pagi tadi, kan. Tengok rakaman pagi tadi, tahulah cerita baik buruk kahwin siam tu. Tak apalah. So yang tu kita takkan ulang pada malam ni. Malam ni kita hudud. Malam ni kes hudud. Kemudian saya juga berpengalaman dalam kes khaluat, bagaimana nak lepaskan orang-orang khaluat. Itu juga bidang saya. Banyaklah perkara-perkara lain. Jadi itu secara pengalaman saya dalam bidang guaman. Manakala dari segi ceramah, saya adalah bekas penceramah Biro Tata Negara, JPM. Saya juga penceramah sambilan untuk Intan, Institut Tabiran Awam Negara. Juga untuk universiti-universiti yang ada di Malaysia lah, sebagai part-timers. Sebab kegemaran saya memang berceramah. Itu hobi saya. Sebab tu bila Syekh Din kita call saya, jemput datang sini, saya kata no problem at all. Itu memang saya suka ceramah, kan. Saya memang saya suka ceramah.
Jadi itulah lebih kurang ada segi latar belakang, dan sekarang saya adalah syariah advisor untuk institusi kewangan. Saya duduk dalam jawatan kuasa penasihat syariah di Malaysia. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini ada manfaat untuk kita semua. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini ialah kenapa kita perlukan hudud. Betul kan? Betul tak? Betul kan? Kenapa kita perlukan hudud? Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, bagi sesiapa yang tak familiar dengan tajuk ni, saya pergi secara brief. Hudud ni dia salah satu daripada 4 pembahagian yang ada di dalam Islamik ataupun dalam undang-undang jenayah Islam, Tasyri' Jinai Islami. Dia ada 4 pembahagian. Yang pertamanya hudud, yang keduanya yang kita panggil sebagai qisas, yang ketiganya adalah diyat, yang keempatnya adalah ta'zir. Hudud, walaupun ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama, tapi untuk memudahkan kefahaman dia ada 7 kesalahan. Kemudian di bawah qisas itu dia adalah balasan seimbang. Kalau bunuh balas dengan bunuh, kalau mencederakan dibalas dengan mencederakan, kalau kehilangan anggota badan dibalas dengan kehilangan anggota badan. Yang ketiga diyat. Diyat ni adalah blood money ataupun compensation, ganti rugi. Iaitu kalau berlaku kecederaan, maka berapa bayaran, kan? Berapa bayaran? 600,000 ataupun 300,000 ataupun 200,000, bergantung kepada jenis-jenis kecederaan yang dilakukan oleh penjenayah. Yang keempat adalah ta'zir. Ta'zir adalah satu jurisdiction ataupun bidang kuasa yang diberikan oleh hukum syarak kepada kerajaan yang memerintah dengan budi bicara kepada pemerintah untuk menentukan bentuk dan kadar hukuman ke atas pesalah. Baik, itu secara ringkas apa yang dinamakan sebagai undang-undang jenayah Islam, dan saya percaya tuan-tuan sedia maklum tentang hal itu. Baik, kemudian kenapa kita perlukan kepada hudud? Benda yang pertama, jawapan dia adalah kerana kita sebagai orang Islam, kita nak beramal dengan ajaran Islam. Itu jawapan dia yang pertama. Sebagaimana diwajibkan ke atas kita solat, diwajibkan ke atas kita saum, puasa, haji dan sebagainya, begitulah juga apa-apa saja perintah daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala suruh kita lakukan, kita wajib laksanakan. Tetapi persoalannya tuan-tuan sekalian, ada orang mengatakan bahawa hudud ni satu cabang kecil sahaja dalam ajaran Islam. Mereka kata hudud adalah satu cabang kecil daripada ajaran Islam. Kenapa kita sungguh-sungguh nak buat? Jawapan dia tuan-tuan sekalian, yang pertamanya ialah kalau dalam Quran itu ataupun hadis Nabi ada satu saja ayat pun kita akan laksanakan. Tak kira berapa ayat, tak kira berapa hadis Nabi, apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, sami'na wa ata'na. Soalan yang perlu kita tanya ialah, kenapa engkau nak halang kami untuk melaksanakan ajaran Islam? Itu soalan dia. Sebab apa muslimin muslimat sekalian? Kerana apabila kita melaksanakan undang-undang Islam ni, sebenarnya bila kita buat perbandingan, comparison and contrast, kita akan dapati bahawa undang-undang Islam ni jauh lebih baik daripada apa yang ada dalam undang-undang negara kita sekarang. Bukan sahaja saya sebagai peguam bela yang beragama Islam yang berkata demikian, tapi kalau tuan-tuan tengok dalam Malaysian Bar punya website ataupun yang kita kata Bar Council punya website, ada satu tulisan daripada lawyer India yang beragama Kristian yang mengkritik undang-undang yang ada dalam negara kita ini. Dan bila kita buat perbandingan bahawa antara undang-undang yang ada sekarang dengan undang-undang Islam jauh lebih baik. Nama dia tuan-tuan sekalian Etiken Ramasamy. Etiken Ramasamy mana dia Hindu lah, kan? Dia berbangsa India. Etiken maknanya kalau dari segi nama tu dia beragama Kristian. Apa agama sebenarnya kita tak tahu. Baik. Dalam satu tulisan dia yang disiarkan oleh website Bar Council, tajuk dia ialah Difficulties Suffered by Accident Victims. Kan? Tajuk dia ialah kesusahan yang dideritai oleh mangsa kemalangan jalan raya. Dia kata apa? Dia kata this article highlights the sufferings of victims of motor vehicle accidents due to the amendments of Civil Law Act 1956. Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa artikel yang dia tulis ni, dia nak highlight
apa dia penderitaan yang dialami oleh mangsa kemalangan jalan raya akibat daripada pindaan kepada Civil Law Act 1956. Untuk tuan-tuan yang tidak familiar dengan dalam bidang undang-undang, Civil Law Act 1956 ni, dia ada satu akta yang digubal untuk mengisi loophole, vacuum yang ada di dalam undang-undang. Maknanya, jika katalah undang-undang kita ni ada isu-isu tertentu yang tidak menyediakan solusi kepada masalah yang ada, maka Civil Law Act 1956 menyatakan bahawa hendaklah kita rujuk kepada amalan di England. Itu dia Civil Law Act 1956. Maknanya undang-undang negara kita sekarang, tuan-tuan sekalian, walaupun kita dah merdeka tahun 1957, Civil Law Act 1956 menyebabkan kita masih lagi merujuk kepada penjajah dalam soal menyelesaikan kemelut mangsa-mangsa kemalangan jalan raya yang ada dalam negara kita. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan berkenaan dengan Civil Law Act. Maka Civil Law Act ini, saya nak ambil beberapa contoh untuk saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Isu yang pertama yang di-highlight oleh Encik Peguam Bela yang bernama Rahman Sami ni, dia kata yang pertamanya berkenaan dengan isu loss of dependency. Baik, loss of dependency. Dia contoh macam ni. Katalah kita ada anak beberapa orang, kan? Ada anak beberapa orang. Lepas tu anak ni ditanggung oleh mak dengan ayah dia. Kan? Mak dengan ayah dia. Yang accident apa dia? Mak dengan ayah dia, kan? Mak dengan ayah dia accident. Bila mak dengan ayah dia accident, bermakna anak yang hidup tu kehilangan tempat bergantung. Faham kan? Okay, kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan just raise your hands dan tuan-tuan boleh soal. Baik. Jadi isu sekarang ni ialah berkenaan dengan loss of dependency. Sebab apa loss of dependency, tuan-tuan sekalian? Sebab undang-undang negara kita, dia menetapkan bahawa bila orang tu dia sampai umur 55, kan? Selepas tu dia tak berhak lagi untuk tuntut apa yang dipanggil sebagai loss of dependency. Itu yang menyebabkan muslimin muslimat sekalian, timbulnya beberapa isu yang berkaitan dengan tuntutan yang berkaitan dengan loss of dependency. Maknanya kalaulah satu orang tu dia hilang mak dengan ayah dia dan dia tak boleh tuntut di bawah tajuk loss of dependency, menyebabkan dia hanya boleh tuntut contohnya seperti kos pengkebumian sahaja, ataupun dia hanya boleh tuntut bereavement sahaja. Bereavement ni ialah wang kedukecitaan. Maknanya kita sedih kerana satu orang tu meninggal dunia, maka mengikut undang-undang di England, loss of dependency dibayar dengan harga RM10,000. Jadi yang petikai ni dia kata, kenapa bereavement, wang kedukecitaan, nilai dia RM10,000. Kenapa RM10,000? Siapa yang tetapkan RM10,000? Jawapan dia, bila kita balik semula kepada punca undang-undang ni, kita dapati kerana dia datang daripada England. Kita menentang penjajah, kita berusaha keras untuk halau penjajah keluar daripada negara kita. Soal sekarang ni, kenapa kita masih mengekalkan undang-undang penjajah? Kalau apa yang kita kekalkan itu baik untuk kita, kita boleh terima. Tapi masalahnya apabila apa yang kita kekalkan itu menunjukkan ketidakadilan undang-undang itu. Ini yang isu yang dipertikaikan. Bukan sahaja oleh peguam yang beragama Islam seperti saya, bukan sahaja tuan-tuan yang beragama Islam seperti saya, tapi Rahman Sami ni yang Hindu ni, yang beragama Kristian pun dia petikai. Apa justifikasi? Apa sebab yang menyebabkan kerajaan masih lagi bersungguh-sungguh nak kekalkan undang-undang England dalam negara kita dalam keadaan amount dia tak logik? Ini benda muslimin muslimat sekalian. Baik, maka timbullah isu ini. Dia kata contoh, dia bawa kepada kita beberapa contoh. Baik, antaranya ialah dia kata sekarang ni apabila seseorang tu dia bekerja, katalah dia kerja gaji dia 1,000 sebulan. 1,000 sebulan. Kalau dia tu berusia bawah 55 tahun, kan, bawah 55 tahun, dia berhak untuk tuntut
ganti rugi. Maknanya kalaulah mak dengan ayah ni bekerja sampai umur 55, setiap bulan dia dapat 1,000, kita kira lah, kalilah berapa-apa semua tu, benda yang sepatut dia dapat. Itu cara kiraan mengikut Civil Law Act yang ada sekarang ni. Baik, maka apa yang berlaku, sidang hadirin mukminin, dia bagi kepada kita beberapa contoh. Antaranya ialah, kita buat contoh, katalah satu orang pelajar yang berusia 22 tahun. Pelajar yang berusia 22 tahun, dia meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya. Apa yang dia boleh bagi pada mak ayah dia? Tak ada kan? Dari segi material, tak ada. Dengan sebab dia tak bagi sumbangan apa-apa kepada mak ayah dia, maka mak ayah dia hanya berhak dapat duit bereavement RM10,000. Kan? Faham kan? Dia hanya berhak dapat RM10,000. Dia tak berhak dapat loss of dependency sebab anak dia belum lagi bekerja. Kan? Kalaulah yang meninggal tu mak dengan ayah yang berusia lebih 55 tahun, katalah 56 tahun, katalah 60 tahun, yang tinggal adalah anak-anak kecil. Apa yang anak-anak kecil tu dapat? Dia takkan dapat loss of dependency, dia takkan dapat bereavement RM10,000, dia hanya dapat kos pengkebumian. Berapa kos pengkebumian? Biasanya mahkamah bagi antara RM2,000 hingga RM5,000. Jadi apa yang berlaku ni tuan-tuan sekalian, menyebabkan kita sekarang ni berusaha nak yakinkan kepada kerajaan, daripada kita bertungkus lumus mempertahankan undang-undang yang tidak adil ni. Satu, tidak adil. Yang kedua, undang-undang penjajah. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, kita ada undang-undang kita sendiri, undang-undang Islam. Kenapa dalam keadaan kita ada alternatif yang lebih baik, tiba-tiba kita tak ambil alternatif yang lebih baik? Malah undang-undang Islam ni, kalau tuan-tuan tengok di bawah Federal Constitution, kan, artikel 3(1), dia kata Islam is the religion of the federation, but other religions may be practiced in peace and harmony in any part of the federation. Maknanya ialah Islam ni agama persekutuan. Islam agama persekutuan, tapi agama lain boleh diamalkan dengan harmoni, dengan aman dan sebagainya di mana-mana bahagian dalam persekutuan negara kita. Kita tak halang agama lain untuk mengamalkan undang-undang dia. Yang kita nak hanyalah kita mengamalkan ajaran agama kita sendiri. Jadi setengah orang dia kata, oh kita tak mau hudud sebab hudud ni satu agama, satu undang-undang yang tidak sesuai dengan negara kita. Soalan dia tuan-tuan sekalian, mana yang tidak sesuai sebenarnya? Undang-undang Inggeris berdasarkan Civil Law Act 1956 ataupun undang-undang Islam yang bagi ganti rugi kepada orang yang mati akibat kemalangan jalan raya. Kalau dia mati, RM600,000 sebagai contoh. Jadi apa yang berlaku ni tuan-tuan sekalian sangat tidak logik apabila kita masih mengatakan bahawa hudud ni satu agama, satu undang-undang yang tak sesuai untuk dilaksanakan dengan alasan yang tidak relevan dengan isu yang dibangkitkan ni. Okey. Kemudian kita tengok antara alasan golongan ni, dia mengatakan bahawa kerana ini akan menyebabkan ketidakadilan. Akan menyebabkan ketidakadilan. Tidak adil macam mana? Kalau orang Islam mencuri, kena potong tangan. Kalau orang bukan Islam yang mencuri, tak kena potong tangan. Dia kata tidak adil. Sebab apa tidak adil? Sebab dia kata bertentangan dengan perlembagaan negara kita. Baik, apa dia perlembagaan negara kita? Kalau tuan-tuan tengok dia di bawah equality. Equality ni dia di bawah apa yang kita panggil sebagai artikel yang ke-8. Baik, artikel yang ke-8(1). All persons are equal before the law. Maknanya semua orang ni sama rata di sisi undang-undang. Di sisi undang-undang kita tak boleh discriminate siapa-siapa, kan? Kita tak boleh bezakan siapa-siapa. And entitled to the equal protection of the law, dan dia berhak kepada perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Itu alasan dia untuk mengatakan bahawa orang Melayu dengan Cina dengan India, kalau mereka mencuri, hukum ada mesti sama. Soalannya tuan-tuan sekalian, adakah undang-undang kita ni memang bagi equality 100%? Tidak 100%.
Sebab apa? Sebab kalau orang lelaki merompak dalam negara kita menggunakan senjata, dia akan kena hukuman sebab. Kan? Sebab orang perempuan kalau dia merompak, ada tak orang perempuan merompak? Ada. Kan buka YouTube tengok. Orang perempuan sekarang dah merompak. Dia ikut boyfriend dia naik motosikal sekali. Jadi yang boyfriend dia bagi jalan, girlfriend dia tolong merompak. Baik, dua-dua kena tangkap. Boyfriend kena tangkap, girlfriend kena tangkap. Kalau kena sebab, siapa dia kena sebab? Hanya lelaki saja yang kena sebab, yang perempuan tak kena sebab. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia perempuan. Sebab dia perempuan. Soalannya, kenapa kalau perempuan tak kena sebab? Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia lemah. Okey, kita kata sebab dia lemah. Kalau dia lemah, kenapa dia merompak? Logik tak? Dia menggunakan senjata, dia pergi merompak, dia lemah apa? Lemah ni tuan-tuan, kalau dia tak mampu merompak, baru kita kata lemah. Tapi orang tu dia penjenayah, dia boleh bunuh orang, dia lemah apa? Kalau nak guna common sense, kan? Kita guna common sense. Okey, kalau hang guna common, hang pula dah. Kalau engkau guna common sense, aku boleh guna common sense. Itu yang saya kata tak logik. Dia tu penjenayah, dia membahayakan nyawa orang, dia membahayakan harta benda orang. Kenapa sekarang ni kita kesian kepada penjenayah yang membahayakan nyawa orang, yang mengambil harta benda orang? Sangat tidak logik, tuan-tuan. Dia menganiayai citizens yang lain, warga negara yang lain, kita tak boleh pukul dia. Kalau nak guna common sense. Jadi saya mengatakan bahawa alasan ataupun hujah untuk menidakkan hudud ini atas alasan equality tak boleh stand. Tak boleh kita pertahankan. Tak boleh. Malah saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian bahawa kalau perempuan kita boleh excuse dia daripada dikenakan hukuman sebab atas alasan jantina, kan, alasan gender. Sebab dia perempuan, dia tak kena sebab. Maka begitu juga undang-undang Islam. Oleh kerana dia bukan Islam, kita tak hukum dia mengikut undang-undang Islam. Tapi sebab orang ni orang Islam, kita hukum dia berdasarkan undang-undang Islam. Apa salah? Malah saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, kalaulah orang yang sihat macam kita ni, yang baik, yang tak buat kesalahan apa-apa pun, dibezakan dalam agama, begitu juga penjenayah kita bezakan. Tuan-tuan sekalian, bukan penjenayah, tapi ada beza tak kita dengan non-Muslim? Beza tak? Beza. Kenapa? Sebab kita kena semayang 5 kali sehari. Non-Muslim tak wajib kena semayang. Kita kena puasa. Bulan Ramadan waktu siang kita tak boleh makan. Non-Muslim boleh makan. Adil ke? Kalau nak guna hujah adil? Non-Muslim boleh makan babi, kita tak boleh makan babi. Adil tak? Tiba-tiba bila penjenayah kita nak bagi sama. Tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab dia non-Muslim, kita Muslim. Jadi sebagaimana kita yang tak melakukan kesalahan apa-apa dibezakan antara Muslim dengan non-Muslim, begitu jugalah dalam masalah dalam masalah jenayah, maka Muslim dikenakan tindakan kerana mengikut agama dia, yang non-Muslim tak dikenakan juga kerana mengikut agama dia. Kerana agama dia bukan Islam, maka dia dikecualikan daripada undang-undang Islam. Tapi kita mengatakan tuan-tuan sekalian bahawa sebaik-baiknya kita bagi pilihan kepada mereka. Sebab apa kita bagi pilihan tuan-tuan sekalian? Sebabnya ini cara dakwah. Nanti dia akan tengok, dia akan dapati bahawa undang-undang Islam itu sebenarnya yang lebih baik daripada undang-undang yang ada sekarang di Malaysia. Sebagai contoh, kes ragut, kan? Saya banyak bagi contoh ni. Kes ragut tuan-tuan sekalian, sekarang ni kalau mangsa ragut dia cedera sebab ditarik oleh peragut, dia dapat apa? Ganti rugi? Tak dapat ganti rugi. Kalau peragut tu dapat ditangkap, peragut tu akan dikenakan hukuman penjara, katalah 2 tahun. Mangsa ragut yang cedera muka dia, badan dia, patah tangan, patah jari apa semua, dia dapat apa? Dia tak dapat apa-apa. Tapi dalam undang-undang Islam, kalau mangsa ragut dia cedera, dia boleh dapat diat, dia boleh dapat ganti rugi. Malah
Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut dalam kitab Al-Madkhal li dirasati syariat al-islamiyah, dia kata bahawa zaman Umar Al-Khattab, Umar bagi ganti rugi kepada mangsa curi, dan Umar cek berapa kerugian dia, Umar bayar 2 kali ganda, kepada mangsa kes kecurian. Itu yang kita nak perkenalkan, satu kerajaan yang mengambil kira welfare victim, yang mengambil kira kebajikan mangsa. Itu yang kita nak promote dalam masyarakat, bahawa Islam ni satu agama yang mendidik masyarakat, yang mendidik pemimpin, bahawa yang perlu kita utamakan ialah kebajikan mangsa dalam sesuatu kemalangan atau sesuatu kecelakaan atau sesuatu jenayah. Berbanding dengan undang-undang sekarang yang lebih mementingkan kebajikan kerajaan, sebab duit denda dapat kepada kerajaan, tidak dapat kepada mangsa. Ada peguam yang tak setuju dengan saya, dia berhujah, dia kata dalam law of thought dia boleh minta ganti rugi. Dalam law of thought dia boleh minta ganti rugi. Saya mengatakan bahawa itu bidang kuasa civil, bukan bidang kuasa kriminal. Yang kita cakap sekarang ni bidang kuasa kriminal. Kalau kita laksanakan undang-undang Islam, tuan-tuan sekalian, bukan sahaja dia dapat wang daripada criminal jurisdiction, tapi dia juga akan dapat wang daripada civil jurisdiction. Mana lebih banyak duit? Kalau nak kira segi duit, sudah tentulah dengan pelaksanaan undang-undang Islam, sebab dia dapat duit daripada criminal jurisdiction dan dia akan dapat duit daripada civil jurisdiction. Dua bidang kuasa dia akan dapat. Faham tak? Faham ke tak faham ni? Faham kan? Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa pelaksanaan undang-undang Islam ni, tuan-tuan sekalian, dia sebenarnya jauh lebih baik. Sekarang ada orang kata tak boleh, dia kata sebab kalau kita buat undang-undang Islam ni, dia jadi kejam, dia jadi zalim. Tuan-tuan sekalian, kejam ni, dia adalah satu benda yang sebenarnya kalau kita nak bincang kejam ni, bagi saya mungkin kejam, bagi tuan-tuan mungkin tidak. Bagi tuan-tuan mungkin kejam, bagi saya mungkin tidak. Kan? Dia macam durian lah. Setengah orang kata durian tu sedap, setengah orang kata durian tu tak sedap. Jadi setiap orang tu dia berbeza antara satu sama lain. Tapi kalau kita nak meneruskan hujah yang mengatakan bahawa undang-undang Islam ni kejam, tuan-tuan sekalian, sekarang kita nak tanya, dalam dunia ni agama apa yang paling ramai orang anuti dalam dunia? Kristian. Tanpa mengira dia mazhab apalah, kan? Presbyterian, Catholic, Protestant dan sebagainya, tak kira mazhab apa, tapi agama yang majority dia anuti oleh manusia dalam dunia ni Kristian. Kalau tuan-tuan buka dalam Bible ni dia ada dua. Satu Old Testament dan dia ada New Testament. Baiklah, kalau tuan-tuan tengok dalam Bible ni, hukuman rejam dengan batu sampai mati ni, kalau dalam Islam kita sekarang rejam dengan batu sampai mati hanya ada satu offense, betul tak? Satu kesalahan, kan? Iaitu zina, kan? Zina muhsan, siapa yang dah kahwin, maka kalau dia didapati bersalah, dia akan dikenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati. Itu pun perlu pada 4 saksi. Satu benda yang kita kata hampir mustahil lah untuk sampai ke tahap dapat saksi 4 orang tu dalam keadaan sekarang. Baik, tapi saya nak tunjuk kepada tuan-tuan sekalian, agama yang dikatakan sebagai majority dianuti oleh manusia di dunia hari ini, dia bukan ada satu kesalahan yang kena stoning to death, rejam dengan batu sampai mati. Banyak. Antaranya ialah kalau menyentuh gunung Sinai. Siapa orang yang dalam ajaran Kristian, dalam Bible mereka mengatakan bahawa siapa yang menyentuh gunung Sinai, dia dikenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati. Belum lagi kita cerita tentang sesiapa yang menghina agama. Siapa yang menghina agama kena rejam dengan batu sampai mati. Berzina pun dalam agama Kristian, kewajipan hukuman rejam adalah hukuman bagi sesiapa yang berzina ialah rejam dengan batu sampai mati. Kemudian sesiapa yang berzina ataupun menyetubuhi binatang dalam agama Kristian juga direjam dengan batu sampai mati.
Perempuan yang tidak ada darah dia pada malam pertama juga wajib dikenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati. Tuan-tuan tengok, siapa yang menyembah Tuhan lain selain daripada kepercayaan agama Kristian, hukuman dia rejam dengan batu sampai mati. Siapa yang derhaka kepada mak dengan ayah dalam agama Kristian, hukuman dia rejam dengan batu sampai mati. Dia kata, if a man have a stubborn and rebellious son, dia kata kalau satu orang tu dia ada anak yang degil dan anak yang derhaka, which will not obey the voice of his father, yang tidak ikut arahan ayah dia, or the voice of his mother, yang tak ikut arahan kata-kata mak dia, sampai habis tu dia kata apa? Hendaklah kita bawa dia, hendaklah dibawa dia ini, dia kata, and all the men of his city shall stone him with stones that he die. Hendaklah orang dalam bandar tu rejam dia dengan batu, yang mana dia kemudiannya mati dengan rejaman dengan batu itu. Dalam Islam, walaupun derhaka kepada ibu dan ayah itu dosa yang kedua disebut selepas syirik kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak dikenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati. Kalau kamu mengatakan bahawa Islam ni satu agama yang kejam, agama Kristian yang dianuti oleh majoriti penduduk dunia jauh lebih kejam daripada agama Islam. Tapi kenapa yang ni tak di-highlightkan? Muslimin muslimat sekalian, begitu juga siapa yang mengamalkan sihir, tukang sihir dalam agama Kristian juga dihukum dengan hukuman rejam dengan batu sampai mati. Banyaklah tuan-tuan tengok, siapa yang menentang arahan daripada bercuti pada hari Sabtu, kan? Hari Sabtu Yahudi wajib cuti. Tiba-tiba kita pergi kerja juga pada hari Sabtu, maka juga dikenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati. For cursing the king, siapa yang pergi maki raja pun direjam dengan batu sampai mati. Maka senarai rejaman dengan batu sampai mati ini sangat banyak. Jadi kenapa kamu masih mengatakan bahawa undang-undang Islam ni satu agama yang zalim, sedangkan dalam Islam hanya satu sahaja kesalahan yang dikenakan rejaman dengan batu sampai mati? Yang kedua, nak sampai tahap rejam dengan batu sampai mati, 4 saksi. Dan 4 saksi itu hampir mustahil. Dan itu yang kita sebut kepada tuan-tuan sekalian, bahawa dalam suasana sekarang, kalau ada pun ialah jikalau zina itu dilakukan di khalayak ramai. Itu sahaja. Malah realiti bila kita tengok dalam kes Ma'is bin Malik ataupun Ma'is al-Aslami, sebagaimana yang dibahaskan oleh para fuqaha, itu menunjukkan bahawa bila dia jumpa dengan Nabi, inni zanaitu ya Rasulullah, kan, sampai 4 kali, fa'arada anhu, Nabi berpaling daripada dia sampai 4 kali. Maka para fuqaha dia buat kesimpulan bahawa itu menunjukkan bahawa Nabi tidak menganjurkan kepada kita untuk buat pengakuan berzina itu. Malah sebelum itu pun Ma'is bin Malik jumpa dengan Abu Bakar Siddiq dulu. Abu Bakar Siddiq kata, jangan jumpa Nabi, jangan mengaku kepada Nabi. Jumpa dengan Umar Khattab juga bagi nasihat yang sama kepada Ma'is, jangan mengaku kepada Nabi. Maka sebab itu kita kata bahawa undang-undang itu ditegakkan, tapi tata cara dia, prosedur dia menunjukkan kepada kita bahawa jangan mengaku. Jadi sekarang ni klausa kata jangan mengaku tu dijadikan hujah oleh orang yang menentang pelaksanaan undang-undang Islam untuk mengatakan bahawa Nabi tak menggalakkan kita hukum orang yang berzina. Tu cerita lain. Cerita kita sekarang nak jadikan undang-undang Islam tu sebagai undang-undang. Nak jadikan sebagai undang-undang dulu, supaya kalau masuk mahkamah, kalau disiasat oleh polis, dia disiasat di bawah seksyen apa, akan disebut hukuman dia ialah rejam dengan batu sampai mati. Bagi tuan-tuan yang tak biasa prosedur di mahkamah, lagu ni. Kalau tuan-tuan dituduh melakukan sesuatu kesalahan, nanti jurubahasa mahkamah, interpreter, dia akan baca charge sheet, kertas pertuduhan, bahawa kamu pada berapa hari bulan, pukul berapa, kamu buat benda ni kan, di mana alamat dia ke sini apa semua, yang mana hujung kat bawah tu dia akan sebut yang mana jikalau kamu didapati bersalah mengikut seksyen apa, undang-undang apa, kamu akan dikenakan hukuman apa dia, penjara ke denda dan sebagainya. Yang kita nak sekarang ni ialah supaya kalau pertuduhan itu dibacakan kepada pesalah,
maka hukuman yang akan dibacakan kepada pesalah ialah hukuman yang diajar oleh Quran, yang diajar oleh hadis Nabi. Yang tu yang kita nak. Bukan kita nak tergesa-gesa melaksanakan hukuman tu, tapi kita nak ianya jadi undang-undang supaya manusia tahu bahawa kesalahan yang dia buat tu bukan kecil. Kesalahan ni kecil atau besar bergantung kepada apa? Bergantung kepada hukuman. Kesalahan kecil atau besar bergantung pada hukuman. Contoh, menari tiang, kecil ke besar? Menari tiang. Oh, ni orang Qatar tak tahu ni. Ni nak kena tanya orang Bangkok kot. Menari tiang tak tahu. Oh, ni semua muka baik-baik belaka ni. Baik. Bagi kita yang geng-geng Qatari pula. Bagi kita yang orang baik-baik pakai jubah semua ni, menari tiang ke teruk Nah, menari tiang ke teruk. Orang perempuan kalau suami kena tangkap pergi menonton menari tiang, agak-agak lagu mana? Oh, muka nak letak kat mana, betul tak? Anak dia kalau dia tahu ayah dia kena tangkap pergi tengok menari tiang, macam mana? Tak pergi sekolah. Kan? Kita sebagai anak, sebagai suami, kalau mak kita pun ataupun isteri kita kena tangkap menari tiang, macam mana? Oh, dahsyat tu kan. Tapi undang-undang negara kita, hukuman kepada penari tiang hanyalah RM25. Menari tiang denda RM25. Tuan-tuan, kita kata logik ke tak logik? Tak logik. Menari tiang satu, dia buka baju. Sudah. Tak payah cerita lah buka baju macam mana, tuan-tuan. Ni saya cerita bagi tengok YouTube belaka pula. Tak. Tapi berapa tahulah. Nombor satu, badan dia tu diperagakan, kan? Dia tayang pada orang. Satu. Yang kedua, tiang, kita tahu lah menari tiang macam mana, teruk. Tapi logik dah. Dia diletakkan di bawah minor offences. Minor offences apa dia? Kesalahan kecil. Kenapa diletakkan di bawah kesalahan kecil? Yang tu yang pelik. Sedangkan kesalahan tu sangat serius. Tapi kalau ustaz kita mengajar tanpa tauliah, walaupun mengajar tu benda betul, kan? Katalah daripada Assalamualaikum sampai habis. Assalamualaikum tu sampai habis 1 jam tu tak ada salah apa pun. Kena denda berapa Ustaz Nasai baru ni? RM1,500. Kan? RM1,500 denda. Hanya tak ada tauliah. Antara mengajar agama tidak ada tauliah dengan menari tiang, mana lebih serius? Bukan mengajar salah, tak ada tauliah aja. Mana lebih serius? Takkanlah mengajar tanpa tauliah tu lebih serius. Tapi undang-undang negara kita menetapkan bahawa menari tiang itu jauh lebih kecil kesalahan dia daripada mengajar tanpa tauliah. Sama juga pondan. Pondan ni dalam hadis dia kata apa? Laknat. Betul tak? Kita pakai baju perempuan, kan, berwatak dengan watak perempuan, kan? Saya jadi peguam, tuan-tuan sekalian, duduk di bar table dekat depan mahkamah tu, duduk tunggu giliran kes dipanggil. Datanglah apa ni pesalah-pesalah ni, polis bawa masuk dengan gari apa semua, bubuh dalam kandang. Kan? Duduk tengah-tengah mahkamah tu kan. Ada yang dalam kandang, ada kat luar, sebab kandang tu kecil je. Lepas tu kes dipanggil. Kes dipanggil, saya duduk tengok lawa. Kan? Lawa. Dengan apa ni, perempuan-perempuan Melayu ni kadang-kadang lawa dia lagi. Tapi bila dia duduk, betih dia terangkat. Kita pun tengok betih dia kan. Dah betih terangkat. Tengok ada bulu betih. Kata siapa dia? Tapi kita teringat ini mesti pondan. Tanya PO kan. Tanya apa pegawai pendakwa. Pondan ke? Dia kata pondan. Tangkap dekat pantai bersih. Dekat Butterworth tu dia ada pantai bersih. Jadi tuan-tuan sekalian, dia kena denda berapa? Pondan ni. Kesalahan pondan ni apa dia? Iaitu berkelakuan tidak sopan. Apa yang tak sopan pondan ni? Apa yang tak sopan? Sampai kena tangkap ni sebab apa?
geng kotar lama tinggal Malaysia sampai tak tahu apa. Kesalahan dia, tuan-tuan perempuan sekalian, ialah kesalahan aiskrim. Apa? Aiskrim. Kesalahan dia aiskrim. Tak faham lagi, saya tak tahulah. Baik. Itu kesalahan dia. Semata-mata pondan pakai lagu tu, polis tak hambat, tuan-tuan. Polis tak hambat. Tuan-tuan tahu je, tuan-tuan pergi tengok tempat-tempat yang ada pondan ni, kalau sekadar dia duduk jalan, duduk lenggang-lengguk lagu tu, polis tak tangkap. Polis tak akan tangkap. Semata-mata pakai pakaian perempuan, polis tak akan tangkap. Yang polis pergi tangkap ni sampai terkejar-kejar ni, tuan-tuan tahulah polis kan, geng-geng sarjan, korporal ni dah tua-tua, perut boroi pula, nak hambat pondan lari laju. Laju tak nak tahu, cuba try tuan-tuan hambat pondan nak tengok. Kau tuan-tuan tak terhambat, tak tahulah. Dah makan kambing banyak sangat. Okay. Dia lari laju. Jadi bila polis ni pergi tangkap, sebab apa? Sebab kesalahan aiskrim. Jadi bila kesalahan aiskrim, tangkap dia, bawa balik ke dibawa ke mahkamah. Pertuduhan apa dia? Di bawah minor offences, kesalahan kecil. Denda berapa? RM25. Collection dia malam tu $200-300. Bayar RM25, untung lagi $250. Bayar $275. Jadi mana untung? Niaga. Daripada jadi ustaz mengajar tanpa tauliah, baik jadi pondan, untung banyak. Punah undang-undang kita, tuan-tuan. Saya pun, masa tu saya muda lagi, tuan-tuan. Masa tu baru jadi lawyer. Ni cerita lama lah. Saya baru dalam umur saya rasa dalam 27-28 masa tu. Saya pun tanya IO tu Cina. Dia Cina, dia IO. The Chief Inspector. Saya kata, Chief, pasal apa ini denda RM25? You charge lah di bawah akta yang elok sikit, bagi dia teruk sikit bayar. Tuan-tuan tahu tak Cina ni jawab apa? Ni bukan Chief Inspector Melayu, Chief Inspector Cina. Dia kata ini undang-undang orang putih, dia kata. Cina pun kata lagu tu, dia kata aku pun tak reti, dia kata. Kita charge dia RM25, magistrate boleh bertolong bayar, dia kata. Cina tu kata lagu tu. Jadi kita nak kata apa? Undang-undang ni jadi bahan ketawa. Bila kita kata bahawa sekarang ni kita ada undang-undang Islam yang lebih elok, yang mana mangsa ragut kita akan bayar ganti rugi, siapa yang kena potong tangan dalam kerompakan kita akan bayar ganti rugi, kerajaan akan jaga kebajikan orang mangsa dan sebagainya. Ini sebenarnya, tuan-tuan, boleh menaikkan imej kerajaan. Tapi saya tak faham kenapa kerajaan masih keberatan untuk melaksanakan undang-undang ini. Kalau semata-mata kerana kesalahan potong tangan, alasan dia apa? Potong tangan, ngeri. Tuan-tuan sekalian, potong tangan dengan hukuman bunuh mana lebih teruk? Hukuman bunuh lebih teruk. Potong tangan bukan bunuh, betul tak? Potong tangan bukan bunuh. Sebab tu orang kencing manis, tuan-tuan tanya dia, nak mati ke nak potong kaki? Apa dia jawab? Ada tak pak-pak saudara kita ke mak-mak saudara kita yang nak kena kerat kaki, dia kata tak apalah, daripada aku kudung baik aku mati? Ada? Tak ada. Semua sanggup potong kaki sebab nak hidup. Maknanya hukuman mati lebih teruk daripada undang-undang, daripada potong tangan. Tapi masalahnya, tuan-tuan sekalian, bila kita kata nak potong tangan, orang kata ini undang-undang kejam. Tapi kenapa gantung sampai mati dikenakan kepada Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya? Tuan-tuan tahu Seksyen 39B? Tahu? Apa dia? Kalau tuan-tuan ada ganja, kan, cannabis 200 gram, ada 200 gram in your possession, exclusive possession, maknanya kita ada benda tu, orang lain tak pegang dengan kita. Macam mana? Dalam poket contoh, itu exclusive possession. Dalam tangan kita, dalam beg yang kita sandang, itu exclusive possession. Tapi kalau jumpa dalam bilik, atas lantai contohnya, itu bukan exclusive possession. Okay. Ada dadah dalam beg kita, tapi beg tu duduk dalam bilik yang mak kita pun boleh masuk, ayah kita pun boleh masuk. Itu bukan exclusive possession. Exclusive possession ialah kita seorang, exclude orang lain. Kita seorang yang possess benda tu. Itu maksud exclusive possession. Siapa yang memiliki dadah dengan cara exclusive possession, terbukti dia memiliki dadah itu, maka presumption, anggapan,
Kan, presumption, anggapan yang dibuat pada masa itu di bawah strict liability ialah dia adalah drug traffickers di bawah section 39B Akta Dadah Berbahaya. Hukuman dia apa? Gantung sampai mati. Ada dia bunuh orang ke tuan-tuan? Tak ada. Ada dia penayang orang ke? Tak ada. Kesalahan apa dia? Hanya kerana dadah dalam milik dia. Itu saja. Cek air kencing tak ada. Dia tak isap dadah. Cuma kesalahan dia hanya memiliki dadah. Itu saja. Hukuman dia apa? Gantung sampai mati mandatory. Tuan-tuan sekalian, itu satu contoh yang paling baik dalam negara kita untuk menunjukkan bahawa hanya semata-mata didapati dadah dalam milik tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh kena hukum gantung sampai mati mandatory. Kenapa bila pencuri terkena kerat tangan engkau kata zalim, tapi orang yang memiliki dadah, walaupun dia kata saya tak tahu dadah tu milik siapa, macam mana dalam beg saya tak tahu, dia boleh masuk, tiba-tiba kita kena gantung dia sampai mati mandatory. Yang ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tanya mana-mana peguam pun mereka tak boleh jawab. Kenapa ada perbezaan yang macam tu? Jadi ini muslimin muslimat sekalian, akta senjata api, memiliki senjata api tanpa lesen, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh charge di bawah banyak section, tapi salah satunya ialah gantung sampai mati mandatory, walaupun tuan-tuan tak guna senjata itu untuk bunuh orang. Mencuri ni dia memang curi barang orang, dia memang menganiayai orang lain, dia curi barang orang, potong tangan, dikatakan zalim. Pelik tak? Ini muslimin muslimat sekalian. Baik, sebab itu kita mengatakan bahawa sebenarnya apa yang berlaku bukan kerana Islam tu agama yang zalim, bukan hukuman tu kejam dan sebagainya, tetapi dia ada cerita lain yang menyebabkan undang-undang ini sukar untuk diterima oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Baik, untuk setakat itu tuan-tuan ada sebarang persoalan tak? Ada? Tak ada? Tak ada? Baik. Ada? Ya. Waalaikumsalam. Okey. Secara ringkas, maksudnya jenis kesalahan ke? Apa itu hudud? Okey. Hudud ni mudahnya ialah hukuman kesalahan yang mana hukuman dia ditetapkan oleh Islam secara jelas. Contohnya ditetapkan hukuman dia oleh Quran, ataupun ditetapkan hukuman dia oleh hadis-hadis Nabi. Contoh mudahnya macam zina, kan? Quran sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kan? Penzina perempuan, penzina lelaki, sebablah kedua-dua mereka itu dengan 100 sebatan. Itu contohlah. Kalau contoh satu lagi, mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Kan? Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potonglah tangan kedua-dua mereka itu jazaa'an bima kasaba, kan? Dia sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Nakalan itu apa dia? Preventive punishment, hukuman pencegahan minallah, daripada Allah Ta'ala. Begitu juga kesalahan seperti minum arak, kan? Kesalahan minum arak ada dalam hadis Nabi. Kesalahan rejam contohnya, yang arak tu 40 sebatan. Kemudian ada dalam peristiwa Umar Al-Khattab 80 sebatan. Seperti minum arak umpamanya, minum arak 40 kali ataupun 80 kali. Kemudian selain daripada itu kita ada hukuman seperti hirabah, kan? Hirabah ni kalau kita nak guna bahasa yang mudahnya macam kes rompakan lah. Kes kes rompakan, ganggu di jalan dan sebagainya. Kes macam ragut, itu di bawah hirabah. Sebahagian fuqaha dia masukkan rogol itu di bawah hirabah, yang tu ada perbahasan dia. Hirabah dia ada beberapa jenis hukuman. Yang pertamanya ayyuqattalu, kamu bunuh dia, au yusallabu, ataupun kamu salibkan dia. Salib ni ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, bunuh dia dulu, mayat dia disalibkan, kan? Ataupun pendapat yang kedua,
dia dibunuh pada kayu salib. Mana kita ikat dia hidup-hidup, lepas tu bunuh dia semasa dia telah pun diikat pada kayu salib. Itu antara contoh kesalahan hudud. Jadi ringkasnya, hudud ni ialah kesalahan yang disebut dengan jelas sama ada dalam Quran ataupun hadis Nabi. Ataupun satu contoh lagi, kalau tuan-tuan yang agak kontroversi yang kita sebut tadi, stoning to death, rejam dengan batu sampai mati bagi kesalahan zina, kan, zina muhsan, orang yang sudah kahwin dia berzina. Itu ada dalam hadis Nabi seperti as-saybu bis-saybi jaldu mi'atin warajm, kan, kalau dia dah kahwin maka hukumlah dia dengan sebat 100 kali, kemudian direjam dengan batu sampai mati dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katalah kita melaksanakan wuduk. Mana ada kesalahan antara orang bukan Islam dan orang Islam. Contoh, lelaki bukan Islam, orang bukan Islam. Lalu dia ujian mendapati bahawa lelaki bukan Islam itu salah. Apakah ada hukum akan dikenakan? Dari segi undang-undang Islam. Katakanlah wuduk dilaksanakan di Malaysia. Apa akan dikenakan pada lelaki bukan Islam? Okey, soalannya ialah, katalah satu orang lelaki bukan Islam, dia memperkosa perempuan Islam. Okey, katalah pada masa itu hudud itu dilaksanakan. Apa bentuk hukuman? Baik, muslimin muslimat sekalian, kalau tuan-tuan masih ingat di Kelantan, kan, bila Kelantan nak memperkenalkan enactment jenayah syariah negeri Kelantan, ada dua peringkat. Kan, ada dua peringkat. Peringkat yang pertama tahun 93. Peringkat yang kedua tahun ni 2015 dengan cara membentangkan enactment itu ataupun kanun jenayah syariah itu. Baik. Untuk versi tahun 93, hudud ke atas orang bukan Islam tu diberi pilihan. Itu versi tahun 93. Diberi pilihan sama ada yang bukan Islam ni akan dihukum mengikut undang-undang Islam ataupun tidak mengikut undang-undang Islam. Tapi kerana desakan daripada beberapa para pengkritik termasuk ahli politik dan sebagainya, maka yang versi baru ni 2015 dibuang terus yang pilihan tadi. Maknanya hudud itu hanya dilaksanakan kepada orang Islam sahaja, manakala orang bukan Islam itu tidak dikenakan undang-undang hudud. Baik. Maka untuk menjawab soalan itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok di sisi para ulama ada dua pendapat. Khususnya perbezaan yang ketaranya adalah mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, ulama Hanafi dia berpendapat bahawa rogol di bawah hudud. Rogol di bawah hudud. Kerana ulama Hanafi dia menganggap bahawa rogol ni adalah zina yang dipaksa ke atas perempuan berkenaan. Mana si pelaku tu, perogol, rapis itu, dia berzina sebenarnya. Dia berzina. Tapi mangsa dipaksa zina ke atas dia. Faham kan? Faham. Itu alasan secara ringkas ulama Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi. Berbeza dengan ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i dia berpendapat no, dia kata lain. Sebab apa lain? Sebab dia kata walaupun dari satu sudut kita nampak dia macam zina, tapi zina cerita dia lain, rogol cerita dia lain. Sebab apa? Sebab zina tidak ada mangsa. Betul tak? Zina tak ada mangsa. Apa ni, orang perempuan setuju tak? Tak setuju? Ada mangsa, tak ada mangsa. Kalau suami berzina dengan perempuan lain, mangsa dia siapa? Isteri je. Melawak je. Sebenarnya tak ada mangsa, betul tak? Sebenarnya tak ada mangsa lah. Yang tu kita cerita mangsa lain lah, kan? Yang tu isu lain. Tapi dalam konteks kesalahan itu sendiri, tak ada mangsa. Setuju kan? Tak ada mangsa. Jadi ulama Syafi'iyah kata lain, tak ada mangsa. Yang kedua, ulama Syafi'iyah kata perbezaan yang ketaranya ialah kerana di dalam rogol dia ada unsur ikrah, paksaan tu. Sedangkan zina tidak ada elemen ikrah, tidak ada elemen paksaan.
maka kita tak boleh samakan satu jenayah dengan satu jenayah lain hanya semata-mata kerana ada elemen persetubuhan, hanya semata-mata kerana ada penetration, dukhul. Kita tak boleh kata itu sebagai sebab utama untuk menyamakan antara zina dengan rogol. Maka dalam mazhab Syafi'i memutuskan bahawa rogol tidak berada di bawah hudud. Dapat kan? Tetapi walaupun sebahagian besar ulama termasuk mazhab Syafi'i berpendapat dia tidak berada di bawah zina, rogol itu tidak berada di bawah zina, tetapi pecah pula kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia kata walaupun itu bukan hudud zina, seperti mazhab Hanafi, tapi dia di bawah hudud hirabah. Kan, hudud hirabah. Pendapat yang kedua, dia kata tak, bukan hudud hirabah, tetapi dia di bawah ta'zir. Kelantan, hak baru ni 2015, dia memilih pendapat yang kedua, iaitu pendapat mengatakan bahawa rogol bukan hudud zina dan bukan hudud hirabah, tetapi di bawah ta'zir. Bila di bawah ta'zir, apa jadi kesan dia? Iaitu dia akan mengikut Section 375 dan Section 376 Penal Code, kanun keseksaan. Dari segi pembuktian, dia tetap menggunakan pembuktian sebagaimana kanun tata cara jenayah, CPC, Criminal Procedure Code, yang ada dalam negara kita, Evidence Act, Akta Keterangan dalam negara kita, dan segala undang-undang yang berkaitan. Dia akan ikut yang tu. Okey, maknanya dia akan ikut ta'zir seperti mana yang ada Section 375, 376 dan sebagainya. Baik. Okey ke? Ya. Hukuman sama seperti mana kanun keseksaan. Maknanya maksimum 20 tahun penjara. Sebatan dia boleh 7 kali, 8 kali sebatan, 10 kali dan sebagainya. Sebatan. Pembuktian dia macam tu. Tapi isu dia sekarang ni, kalau tuan-tuan ikuti perkembangan kes rogol di Sibu, tu heboh sekarang ni. Kes rogol di Sibu tu, puan tahu ke? Tak tahu. Di Sibu ni, Sibu Sarawak. Di Sibu Sarawak, satu orang bapa dituduh merogol anak perempuan dia yang berusia 15 tahun. 15 tahun. Yang uniknya kes ni sebab tidak melibatkan penetrasi kemaluan. Tidak melibatkan kemasukan kemaluan, tapi melibatkan kemasukan jari, penggunaan jari yang dilumurkan dengan air mani. Minta maaf saya sebutlah kan, yang dilumurkan dengan air mani, menyebabkan mangsa tu, kanak-kanak perempuan yang berusia 15 tahun tu mengandung. Kan, mengandung, dan mahkamah baru ni buat keputusan membebaskan ayah dia daripada pertuduhan tersebut. Baik. Isu dia apa tuan-tuan? Isu dia sekarang ni ialah masalah penal code, kanun keseksaan. Sebab ta'rif rogol mesti apa dia? Kemasukan zakar, baru dinamakan rogol. Menggunakan jari itu bukan rogol, itu mencabul kehormatan. Nampak kan? Tetapi pegawai pendakwa, pihak pendakwa, dia memilih untuk charge ni di bawah rogol. Bila dia pilih charge di bawah rogol, pembuktian dia apa? Penetrasi. Kan, penetrasi kemaluan. Atas alasan apa? Kerana pendakwa rasa dengan mengandungnya budak perempuan 15 tahun tu, itu bukti kuat untuk menunjukkan penetrasi. Sebab apa? Sebab berdasarkan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kes Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada bukti kemasukan zakar, tak ada. Tapi yang adanya ialah air mani di dalam dubur Saiful. Saya malas nak sebut. Air mani ada dalam tu, tetapi penetrasi tak ada. Faham kan? Bila air mani ada, penetrasi tak ada, maksud dia apa? Maksud dia apa? Sebab apa mencabul? Okey. Doktor pakar dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, dua orang tu, dia buat kesimpulan, dia kata apabila ada air mani dalam dubur, inference yang kita boleh buat ialah berlakunya kemasukan zakar.
Sebab apa? Sebab air mani tak boleh masuk kecuali dengan masuknya zakar. Tuan setuju tak? Setuju? Saya tak setuju. Sebab air mani dia boleh masuk banyak cara. Air mani dia boleh masuk banyak cara. Selain daripada melalui zakar, apa lagi cara? Dalam kes sibu tu, dia kata menggunakan jari yang dilumukan dengan air. Ni ada video dia cerita pasal ni, kan? Masuk YouTube saya pula kena ni. Apa panggil ustaz jauh-jauh mai kota pergi cerita benda ni. Nah, tak apalah, ini kita nak tahu kan dari segi ilmiah. Dilumukan dengan jari, masuk. Maka masuklah benda tu kan. Satu dah. Nampak? Kan? Yang kes ibu tu keputusannya ialah masuk air mani dengan menggunakan jari. Satu. Faham kan? Yang kedua, boleh tak kita masukkan sesuatu cecair tadi dengan menggunakan shrimp? Boleh? Pakai shrimp pun boleh. Kalau pakai shrimp, adakah itu liwat? Tak, itu tidak liwat. Kalau guna jari, adakah itu liwat? Tak, itu tidak liwat. Maka dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata bahawa doktor dua orang tu kata dengan adanya air mani itu bukti berlaku kemasukan. Jadi itu antara contoh tuan-tuan sekalian bahawa kesulitan yang ada dalam soal pembuktian. Jadi kalau dalam agama kita tuan-tuan sekalian, untuk dikenakan hukuman tu dia mestilah dengan kemasukan kemaluan. Kan saksi tu mesti melihat kemasuknya kemaluan. Jadi dalam kes ibu tadi, sekarang ni gerakan kaum wanita, women's liberation dan sebagainya telah mendesak kerajaan supaya meminda section yang terlibat dalam penal code untuk mengatakan bahawa rogol ni bukan sahaja dengan kemasukan zakar, tapi mesti melibatkan juga kemasukan melalui cara lain. Setuju tak? Kena pening dah ni. Kan? Itu masalah dia tuan-tuan sekalian. Sedangkan kalau tuan-tuan baca nota keterangan kes di Sibu tu, dia kata sebenarnya bukan sahaja isu itu. Isunya ialah mangsa tadi, dia kata dia dirogol bulan 8. Dia dirogol bulan 8. Sedangkan bulan 8 tu dia dah mengandung dah. Faham kan? Bila jadi macam tu, dia tukar pula statement tu, dia kata dia dirogol sebelum tu pula. Dia jadi macam kes Datuk Seri Anwar. Bila terbukti bahawa keterangan dia tadi silap, dia perbetulkan balik. Sebab tu kita kata bahawa sekarang ni benda yang paling penting ialah pembuktian. Baru kita tahu sama ada kes tersebut kuat ataupun lemah. Baik. Okey. Ada sebuah soalan? Ya. Soalan dari live stream. Dia minta Ustaz jalan respon isu kontroversi Sheikh Abu Zahran tentang Syekh Abu Zahran. tentang rejam pada Presiden Musa. Okey, tuan-tuan sekalian. Ustaz Wanji pun ada komen. Muhammad Abu Zuhra, Syekh Muhammad Abu Zuhra, dia dan juga adalah beberapa ulama yang lain, dia kata bahawa rejam ni antaranya disebut itu sebagai ta'zir. Itu sebagai ta'zir. Isu tu kan? Ke isu lain? Yang Musa tu hukuman dia tu yang dah dimasukkan dalam hukum rejam tu dah dimasukkan dalam Quran. Okey. Mansuh. Okey. Yang saya faham isu tu dia, satunya yang mansuh. Yang keduanya isu rejam tu bukan sebagai hudud tapi sebagai ta'zir. Baik, tak apalah. Kita kata yang pertama mansuh, kan? Iaitu hukuman rejam tu sebagai mansuh. Baik. Sekarang ni kenapa kita nak kata dia mansuh? Baik, kenapa kita nak kata dia mansuh? Salah satunya hujah yang diberikan oleh pihak yang menyokong alasan itu, dia kata kerana ayat mansukhah kan dalam Quran, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata, kan? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu ni kalau tuan-tuan tengok tafsir para ulama dia bagi banyak. Satunya dia kata asy-syaikhu tu maksud dia ialah orang yang dah kahwin. Asy-syaikhu ni bahasa Arab kan, maksudnya orang tua kan. Tapi asy-syaikhu tu dia maksud yang pertamanya orang yang dah kahwin.
Maksud yang kedua, asy-syaikhu maksud dia orang tua. Nampak kan? Baik. Jadi yang pertama kata asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya. Kalau orang yang dah kahwin, dia berzina, kan? Orang yang dah kahwin, dia berzina, idza zanaya farjumuhumal battata, kan? Rejamlah, kan? Kedua-dua mereka itu battata sebagai hukuman mandatory. Sebagai hukuman mandatory. Satu. Yang kedua, ni komen Syekh Ibn Utsaimin dan fatwa dia. Dia kata yang kedua, asy-syaikhu tu dengan maksud orang tua. Dengan maksud orang tua, iaitu kalau orang tua berzina. Mana bukan orang yang dah kahwin, kalau orang tua yang berzina, kan? Maka lelaki tua berzina, perempuan tua berzina, rejamlah kedua-dua mereka itu dengan hukuman rejam dengan batu sampai mati, battata, kan? Sebagai mandatory, sebagai hukuman mandatory. Maka mengikut Syekh Ibn Utsaimin, dia kata apa? Dia kata bahawa isu bahawa ayat-ayat mansukhah mesti difahami dengan maksud bahawa yang pertamanya dia ayat itu mansukhah tapi hukum dia kekal. Satu, ayat mansukhah, ayat tu dibatalkan tapi hukum dia kekal. Yang kedua, dia kata ialah ayat itu dibatalkan, hukum pun batal juga. Faham kan? Sebab apa? Sebab dia kata kerana pendapat yang kedua kata asy-syaikhu tu maksud dia bukan orang yang dah kahwin, tapi maksud dia orang tua. Orang tua yang dah kahwin, kalau dia berzina, kan? Lelaki tu, perempuan tua berzina, maka rejam dia dengan batu sampai mati. Ayat tu telah dibatalkan. Baik. Maka Syekh Ibn Utsaimin kata apa? Dia kata bahawa kalau alasan yang mengatakan bahawa ayat tersebut dibatalkan, dia kata kenapa dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis muttafaqun alaih apa semua ni, dan juga hampir ijma'. Jumhur fuqaha ni bukan setakat jumhur. Jumhur tu dia hampir ijma' mengatakan bahawa rejam tu masih ada. Malah selepas itu pun, selepas Nabi wafat pun, hukuman rejam tu dalam hadis Bukhari itu juga disebut oleh Umar Al-Khattab. Bila dia berkhutbah itu, dia mengatakan, dalam syarahan dia mengatakan bahawa akan tiba satu masa dengan berlalunya masa yang panjang apa semua, manusia akan tengok dalam Quran tidak ada hukuman rejam dan mereka menganggap bahawa tidak ada hukuman rejam apa semua, kan? Maka Syekh Ibn Utsaimin kata bahawa itu menjadi satu firasat daripada Umar Al-Khattab untuk menunjukkan bahawa benda ni yang akan berlaku sekarang. Dan itu yang berlaku sekarang, di mana ada sebahagian ulama yang berpendapat bahawa hukuman rejam itu dibatalkan. Dan Syekh Ibn Utsaimin kata apa yang disebut oleh Umar Al-Khattab adalah firasat yang benar. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat bahawa rejam dengan batu sampai mati tidak dibatalkan. Malah dalam hadis-hadis Nabi menunjukkan bahawa ia dilaksanakan, dan juga amalan para sahabat selepas itu juga menunjukkan bahawa dia masih lagi dipertahankan. Wallahu a'lam. Hudud dilaksanakan. Apakah berlaku masyarakat yang majmuk ada pengasihan terhadap orang Islam dan orang bukan Islam tidak dijalankan itu? Saya nak tengok perbandingan dulu dan perbandingan sekarang. Baik. Soal masyarakat plural, masyarakat majmuk, kan? Zaman Nabi di Madinah, tuan-tuan, masyarakat majmuk ataupun tidak? Majmuk, kan? Dan majmuk dia lebih, kita kata lebih saya boleh guna perkataan lebih complicated, dan keadaan dia lebih sukar kalau nak banding zaman kita sekarang. Sebab apa, tuan-tuan? Zaman kita sekarang, kita majmuk dengan Cina, dengan India, kan? Dengan orang Hindu, orang Buddha. Tapi majmuk zaman Nabi dengan Yahudi, kan? Orang kafir ni, tuan-tuan, hak paling teruk kalau kita nak kira dari segi jahatnya, Yahudi terkenal dengan kejahatan dia dan kelicikan dia. Walaupun kita kata dia adalah ahli kitab, tapi Yahudi terkenal dengan permusuhan dia dengan Islam, kan? Tapi walaupun sebegitu majmuk, tuan-tuan sekalian, pada zaman Nabi, kenapa dia boleh dilaksanakan zaman Nabi tapi zaman kita tak boleh? Maknanya hujah bahawa pluraliti tu, majmuk tu tak boleh pakai. Satu.
Yang kedua, sama ada hudud dilaksanakan kepada orang bukan Islam. Baik. Isu itu tuan-tuan sekalian, sebenarnya para ulama berbeza pendapat. Sama ada orang bukan Islam wajib ataupun tidak dikenakan dengan undang-undang Islam. Sebab apa? Dalam kes zina yang direjam dengan batu sampai mati, 4 kes. Betul tak? Perempuan Ghamidiyah tu, Ma'is bin Malik dengan 2 Yahudi. Yang 2 Yahudi tadi, ulama berbeza pendapat tentang kenapa dia dikenakan hukuman hudud. Adakah kerana mengikut undang-undang Islam yang Nabi kata khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah as-saybu bis saybi jaldu mi'atin wa rajm. Adakah sebab hadis tu ataupun nas-nas yang lain, ataupun kerana ada dalam Taurat? Ada dalam Taurat. Dalam peristiwa tu, kalau tuan-tuan tengok, Ibn Katsir pun ada sebut bahawa bagaimana dipanggil 2 orang Yahudi tadi, dia disabitkan dengan pengakuan, kan? Dia orang mengaku dia orang berzina. Maka ditanya kepada orang Yahudi, apa dia hukuman ke atas orang Yahudi yang berzina sebagaimana yang ada di dalam Old Testament, dalam Taurat Old Testament tu. Maka dibawa Taurat, orang Yahudi tu ditutup, kan? Dia tutup yang bahagian rejam dengan batu sampai mati. Sahabat suruh alih tangan, tu dia tengok rejam dengan batu sampai mati. Maka majoriti ulama mentarjihkan pendapat bahawa mereka direjam dengan batu sampai mati bukan kerana mengikut undang-undang Islam, tapi kerana mengikut ajaran yang ada dalam kitab suci agama masing-masing. Jadi kalau orang tanya kita mengatakan bahawa ya, ulama berbeza pendapat, tetapi majoriti menyebelahi pendapat yang mengatakan bahawa orang bukan Islam tidak diwajibkan untuk dikenakan hukuman mengikut hukuman Islam. Wallahu a'lam. Baik. Di bawah hudud. Bila kita sebut di bawah hudud, dia adalah berdasarkan kepada yakin. Yakin, kalau kita nak guna istilah 100% lah. 100%. Dia berbeza dengan undang-undang yang kita panggil undang-undang Malaysia sekarang, yang dipakai oleh di Amerika, yang dipakai di negara-negara lain, di England dan sebagainya, yang mana burden of proof dia ialah beyond reasonable doubt, kan, melampaui keraguan yang munasabah. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan yang tak familiar dengan legal practice, saya nak sebut macam ni. Beyond reasonable doubt ni, melampaui keraguan yang munasabah, tuan-tuan fahamkan maksud dia apa dah? Melampaui keraguan yang munasabah. Tapi bagi saya, mungkin itu keraguan yang munasabah. Tapi kalau tuan-tuan jadi hakim, mungkin tuan-tuan kata itu bukan keraguan yang munasabah. Nampak tak? Nampak? Beban bukti ni, dia bukan macam ABC. ABC ni kalau A, saya tunjuk A sekarang dekat tuan-tuan, semua orang dalam dewan ni kata itu A. Betul tak? Kalau warna hitam putih, saya tunjuk warna hitam sekarang kepada tuan-tuan, tak ada orang akan kata itu putih. Semua akan kata itu hitam. Tapi kalau keraguan yang munasabah, hakim A mungkin kata itu keraguan yang munasabah. Hakim B mungkin kata itu bukan keraguan yang munasabah. Faham tak? Contoh, kita bagi contoh senang. Chain of, kalau chain of narration benda lain, chain of evidence, kan, rantaian keterangan. Dalam undang-undang, kalau break in chain of evidence, itu dianggap sebagai keraguan yang munasabah. Contohnya apa? Barang kes dalam kotak, tiba-tiba dalam kotak tadi, barang kes tadi dia ada lubang. Sebab kotak tadi atas lantai dia kena air, dia berlubang. Itu telah berlaku keraguan, mungkin tampered, evidence tampered. Faham kan? Faham kan? Evidence tampered. Tapi bagi setengah hakim, dia kata tak, itu bukan evidence tampered. Itu yang berlaku dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana pegawai polis yang ambil sampel tu, dia simpan dalam peti besi dia tak simpan dalam peti sejuk beku. Faham kan? Satu pihak dia kata ini adalah keraguan yang munasabah sebab itu merosakkan barang kes.
Satu pihak yang lain pula kata, dah, itu bukan keraguan yang munasabah. Faham kan? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sama dengan undang-undang Islam. Undang-undang Islam ni tuan-tuan sekalian, kita kata tahap yakin. Hakim A kata saya yakin, Hakim B kata saya tak yakin. Maka sebab itu bila kita pergi ke mahkamah tuan-tuan sekalian, sistem sekarang ni dia ada 3 peringkat. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Tujuan dia apa tuan-tuan? Nak meminimalkan kemungkinan berlaku kesilapan di pihak hakim. Di peringkat mahkamah tinggi, hakim seorang. Di peringkat mahkamah rayuan, kita tambah hakim jadi 3 contoh. Kan? Di bawah mahkamah persekutuan tambah pula sampai 5 dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Cara untuk meminimalkan kesilapan di pihak hakim bila membuat sesuatu keputusan, sama ada yakin dalam ajaran Islam ataupun dalam undang-undang sekarang ni beyond reasonable doubt, melampaui keraguan yang munasabah. Terangkan hukum murtad dan keadaan murtad di Malaysia sekarang. Baik, tuan-tuan sekalian, hukum murtad, majoriti ulama mengatakan man baddala dina faqtuluh. Dia pakai hadis tu. Kan? Siapa yang tukar agama dia, maka bunuhlah dia. Cuma ulama dia tidak ijma' dalam masalah tu. Kalau tuan-tuan tengok pendapat Ibn Taymiyah dan sebagainya, mereka berpendapat bahawa maksud man baddala dina faqtuluh itu ialah dengan melihat nas yang lain, iaitu jikalau dia menentang kerajaan yang memerintah, barulah dikenakan hukuman bunuh sampai mati. Mana dia dibunuh bukan kerana murtad, tapi dia dibunuh kerana dia menentang kerajaan yang memerintah. Itu pandangan Ibn Taymiyah, tapi itu bukan pandangan majoriti. Majoriti mengatakan bahawa sesiapa yang murtad dia wajib dibunuh. Tetapi kita di Malaysia kita ada masalah. Masalahnya apa tuan-tuan? Saya ambil satu contoh. Bila satu orang murtad, tuan-tuan tangkap dia. Bila tangkap dia, proses istitabah macam mana? Nak suruh dia taubat? Di Malaysia kita buat cara counselling. Kan? Counselling. Baik, tangkap dia, masukkan dia dalam pusat, katalah pemulihan akidah. Tarikh-tarikh tertentu dalam masa setahun dia dijadualkan untuk berjumpa dengan kaunselor dan sebagainya. Masalah kita di Malaysia, pusat pemulihan akidah ini tidak diwartakan, tidak digazet, menyebabkan apabila orang yang murtad ini ditangkap dan dihantar ke tempat tahanan yang macam ni, maka lawyer dia boleh buat permohonan. Dia boleh buat permohonan untuk mengisytiharkan penahanan orang yang murtad itu sebagai tidak sah. Atas alasan apa? Dia ditahan di tempat yang tidak diwartakan mengikut undang-undang. Menyebabkan sekarang ni kita di Malaysia, tuan-tuan sekalian, kita nak tahan orang yang murtad untuk proses suruh dia taubat dan untuk hukum dia, kita menghadapi masalah sampai sekarang. Jadi kemudian soalan yang kedua, keadaan murtad di Malaysia sekarang, saya tidak ada maklumat yang banyak tuan-tuan sekalian, tetapi kebanyakan kes permohonan murtad datangnya daripada isteri yang asalnya bukan beragama Islam, kemudian dia memeluk Islam kerana suami dia orang Melayu, kemudian dia ditinggalkan oleh suami berkenaan, tanpa ada bimbingan dan sebagainya, menyebabkan mereka ingin kembali kepada keluarga asal dia dan mereka buat permohonan untuk keluar daripada ajaran Islam. Kebanyakan kes yang ada adalah kes yang macam tu. Wallahu a'lam. Ya. Hudud di Kelantan, Ustaz agak katakan dia akan berjaya ataupun tidak? Wallahu a'lam tuan-tuan. Hudud di Kelantan sama ada dia berjaya ataupun tidak, saya susah nak jawab. Tapi kalau berdasarkan kepada ilmu yang saya ada dan juga pengalaman saya merasakan ia akan gagal. Saya mengatakan ia akan gagal. Sebabnya ialah konotasi hudud ni buruk. Bila sebut hudud ni, gambarannya buruk. Masyarakat kita masih lagi tak boleh terima hudud tu sebagai satu undang-undang yang baik. Kan? Dia ada penuh dengan prasangka, prejudis dan sebagainya. Dia banyak persoalan kan yang ditimbulkan berkenaan dengan hudud. Sebab tu saya sendiri tuan-tuan sekalian, saya kalau boleh saya mengelak daripada menyebut hudud.
dalam sesi penerangan kepada masyarakat, saya mengelak untuk menyebut hudud. Sebab bila sebut hudud ni, konotasi dia kebanyakannya negatif. Kita sebut undang-undang Islam dan sebagainya, itu bunyi walaupun sama sebenarnya, tapi bunyi tu agak berbeza. Cara penerimaan tu agak berbeza. Baik. Sebab mereka kata hudud ni sebagai zalim. Cuma halangan utama dia, tuan-tuan sekalian, kerana kita ada Akta Mahkamah Syariah. Kan? Akta 355. Di kalangan orang Melayu kita lebih dikenali sebagai Akta 356. 356 sebab apa? Sebab 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Kita panggil 356. Tapi nombor dia ialah Akta 355, Akta Mahkamah Syariah 1965. Iaitu menetapkan hukuman yang Mahkamah Syariah boleh buat hanyalah yang tu sahaja. Kan? 3 tahun penjara, 6 kali 356. 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Sedangkan tuan-tuan, kalau orang tu minum arak, hukuman dia 40 kali rotan. Kenapa kita tak boleh laksanakan 40 kali rotan? Apa masalah dia? Adakah kejam? Tuan-tuan tengok tak cara rotan cara Islam macam mana? Tengok. Rotan yang ringan je. Apa masalah? Di pihak kerajaan, sebahagian yang bekerja di pihak kerajaan, dia kata apa? Dia kata kerana kita belum ada kepakaran. Saya nak tanya tuan-tuan, nak rotan kepakaran apa? Tuan-tuan duduk rotan anak hari-hari boleh ya? Kepakaran apa? Rotan macam tu ya, kepakaran apa? Ada orang kata, oh sebab saiz rotan pun belum dapat ditentukan. Apa ni tuan-tuan? Saiz rotan apa? Ambil rotan kat kedai Cina pun ada banyak. Ambil rotan tu pukul macam biasa lah, macam pukul anak je. Itu je. Yang kita nak terlalu memberat-beratkan benda yang tidak diberatkan oleh hukum syarak. Kenapa? Nah, Undang-Undang Malaysia, Jabatan Penjara kita, tuan-tuan sekalian, rotan dia, ni saya ceritalah kan, rotan dia tuan-tuan tengok. Nah, cara dia hayun, cuba tuan-tuan tengok cara dia hayun. Cara dia hayun tu. Lepas tu yang rendam dengan minyak nak bagi dia berat apa semua, cuba tuan-tuan tengok. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kali ketiga kena rotan, kulit dah keluar. Kan? Isi dah keluar dah. Jadi apa masalah kita nak rotan sampai 40? Tak ada masalah tuan-tuan. Jadi itu adalah apa yang kita sebut sebagai prejudis kepada undang-undang Islam. Berzina tuan-tuan, berzina 100 kali rotan, susah apa rotan macam tu saja. Rejam tak payah cerita tuan-tuan. Rejam kalau tuan-tuan tanya saya pun saya kata dia sekadar jadi undang-undang untuk menakutkan orang dan untuk bagi tahu kepada orang betapa jijik dan jeleknya zina. Itu sahaja. Islam ni tuan-tuan nak faham dia mudah aja. Kalau betul Islam ni serius dah. Kalau betul Nabi tu dia betul-betul nak laksanakan rejam dengan batu sampai mati. Kenapa dengan Ma'iz al-Aslami Nabi tak bersungguh-sungguh? Kan? Bila Ma'iz lari, sahabat pergi hambak pukul dengan tulang unta tu. Kan Nabi kata hak eloknya kalau boleh biar je dia lari. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Dia macam ni. Bagi tuan-tuan yang tak faham konsep ni, saya cerita gini. Dalam Islam, setiap dosa tu azab dia teruk tak? Teruk kan? Dengan cerita neraka tu macam mana, malaikat tu macam mana, azab kubur macam mana kan? Betul tak? Teruk tak? Tapi tuan-tuan nampak tak bagaimana kalau tuan-tuan taubat je, yang azab tu hilang terus. Setuju tak tuan-tuan? Yang penting taubat je. Nampak tak? Konsep hukuman ni pun macam tu. Hukuman nampak kejam, kita kata kejam lah, yang orang kata kejam tu nampak macam kejam, lontar dengan batu sampai mati. Tapi tuan-tuan tengok, kalau betul engkau berzina, engkau tutup mulut, duduk diam-diam, taubat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha sungguh-sungguh, Allah Taala terima, tak ada hukuman. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sekadar nak bagi tahu kepada manusia jeleknya dosa tu. Tapi kalau cukup syarat kena juga, bukan kata tak kena. Cuma nak bagi tahunya ialah kita disuruh cari ruang untuk orang tu tak dikenakan hukuman itu. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Standard kehakiman.
Tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya saya tak bimbang tentang masalah perbezaan pendapat. Sebab pengalaman saya jadi lawyer pun tuan-tuan sekalian, undang-undang Malaysia sekarang pun banyak perbezaan pendapat. Mudah aja. Contoh macam kes Susilawati. Datuk Susilawati, tahu kan? Kes Datuk Susilawati. Mayat dia ada tak? Mayat dia tak ada. DNA dia ada tak? Pun tak ada. DNA orang lain tu ada, kan? DNA Datuk Susilawati tak ada. Macam mana kita nak tahu sebab kematian dia? Tak tahu, betul tak? Tapi kenapa India yang beberapa orang tu dikenakan hukuman gantung sampai mati mandatory? Kenapa mahkamah found them guilty? Sebab apa? Sebab dalam undang-undang civil kita sekarang, dia ada dua mazhab. Itu pun ada mazhab juga. Dia ada ikhtilaf bainal fuqaha. Kan? Dia ada khilaf dia juga. Apa khilaf dia? Apa perbezaan pendapat? Iaitu dari segi, adakah kita perlu menggunakan direct evidence ataupun kita boleh menggunakan indirect evidence. Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ada mazhab di kalangan undang-undang manusia ni, dia kata no, kita wajib guna direct evidence supaya tertuduh tidak dianiaya. Faham kan? Takut-takut tersilap menghukum orang yang tidak bersalah. Dia bukan saja ada dalam hadis Imam Tirmizi, dalam undang-undang sivil pun dia ada konsep tu. Baik. Tapi yang kedua, dia kata tak. Dia kata kita kena tengok maslahah ammah, public interest. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab dia kata, macam kes Datuk Susilawati, apa akan jadi kalau kita lepaskan tertuduh atas alasan tidak ada direct evidence? Apa akan jadi? Dia akan jadi binding precedent, ikatan duluan. Faham kan? Dia akan jadi binding precedent. Macam mana? Lepas ni, kalau kita bunuh orang, pastikan kita bakar dia dengan lengkap. Kan? Kita bunuh orang, pastikan kita bakar dia dengan lengkap, dengan api yang tinggi, api yang besar, supaya evidence dia dihapuskan secara total. Bila dibicarakan, kita dah ada binding precedent untuk menunjukkan bahawa kematian yang macam ni tak cukup untuk mensabitkan pertuduhan ke atas tertuduh. Maka dalam kes Datuk Susilawati, hakim mengambil keputusan untuk mengikut mazhab yang kedua, untuk menjaga public interest, supaya penjenayah pada masa akan datang tidak menggunakan keputusan kes di mahkamah ini sebagai dalil, sebagai nas untuk mengatakan bahawa mereka tidak boleh didapati bersalah dalam kes yang macam tu. Faham? Jadi perbezaan pendapat sampai bila-bila mesti ada. Cuma macam mana kita nak uruskan perbezaan pendapat, itu sahaja. Apa masalah tuan-tuan? Kita semayang pun kita ada perbezaan pendapat kan? Betul tak? Tapi adakah itu menimbulkan masalah? Tak menimbulkan masalah kalau kita tahu menguruskan perbezaan pendapat itu dengan cara yang betul. Jadi saya tak nampak itu satu isu yang besar sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam. Baik, wallahu a'lam, dari segi kandungan undang-undang di undang-undang Islam, undang-undang hudud di Brunei dengan Kelantan, adakah ada perbezaan yang besar? Saya tak pasti. Yang tu saya tak pasti. Jadi saya tak boleh nak jawab. Yang tu. Sebenarnya Brunei ada isu kontroversial. Di Brunei ada isu-isu besar di Brunei. Antara isunya ialah legal immunity yang dikatakan diberikan kepada Sultan Brunei, kan, sampai mendapat news coverage yang meluas, termasuk di negara barat, tentang masalah legal immunity, yang mana di pihak kita di Malaysia ni sebahagiannya mengatakan bahawa tidak sepatutnya Sultan Brunei ataupun tidak sepatutnya Brunei memasukkan legal immunity kepada Sultan Brunei dalam masalah itu. Saya pun saya tak setuju dari segi legal immunity itu.
Cuma saya rasa saya faham kenapa ada legal immunity. Sebabnya dalam konteks undang-undang sekarang ni, memang legal immunity itu satu benda yang biasa, yang memang ada. Oh, kalau lebih kepada public, saya tidak ada maklumat yang cukup. Saya tak pasti sebab saya sendiri tak tengok apa ni hudud di Brunei tu, kandungan dia macam mana. Saya tak pasti. Yang Kelantan tu saya tengok. Wallahu a'lam. Ya. Kitab yang bagus untuk orang awam faham. Kitab yang bagus untuk orang awam faham hudud. Saya tak pasti tuan-tuan sekalian. Cuma yang saya biasa guna dalam kuliahnya ialah Qanun Jariah Syariah yang dikarang oleh almarhum Mufti Sabah. Itu kitab tu dia tebal tu, saya rasa mudah difahami dan dia sertakan dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi yang pada pendapat saya cukup untuk difahami oleh orang-orang awam, dan gaya bahasanya mudah. Kalau tuan-tuan tanya saya, kalau saya nak recommend, antaranya yang tu. Dan tapi saya rasa yang lain pun boleh pakai. Itu tak jadi isu yang besar. Cumanya kalau yang bekas Mufti Sabah itu antaranya yang baik. Cuma masalahnya kitab buku itu sudah tidak dicetak lagi sebab ada masalah di kalangan yang terlibat. Buku itu tidak lagi dicetak pada masa sekarang. Wallahu a'lam. Last lah. Tentang pandangan dibeli tentang keadaan yang tak kondusif. Tak boleh. Baik, ada pihak yang mengatakan bahawa keadaan sekarang ni tidak kondusif untuk melaksanakan undang-undang Islam, untuk melaksanakan hudud lah, kalau kita sebut hudud. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya sebagai orang yang terlibat dalam undang-undang, saya sendiri saya tak nampak alasan tidak kondusif. Saya sendiri saya tak nampak. Sebab apa? Maksud kondusif apa? Sesuai, kan? Maknanya keadaan sekarang tidak sesuai untuk dilaksanakan undang-undang Islam. Apa alasan dia? Apa alasan untuk kita kata tak sesuai? Cuba tuan-tuan sebut apa yang tak sesuai. Banjir. Banjir. Okey. Banjir. Saya sendiri, tuan-tuan sekalian, bagi saya itu tak jadi masalah. Banjir cerita lain. Banjir apa masalah dia? Banjir, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, dia tak ada kaitan dengan cerita hudud ni. Banjir tu masalah dia kerana kebanyakan rumah yang musnah adalah rumah yang didirikan bukan atas tanah kita. Bila rumah tu didirikan atas tanah orang lain, rumah tu musnah, kita nak dirikan rumah baru atas tanah tu, itu menimbulkan legal implication. Dia ada legal implikasi. Implikasi undang-undang. Tuan faham kan? Faham kan? Bila kita bina bangunan atas tanah orang, once rumah tu musnah, nak bina hak baru, no. Dia akan jadi complicated. Jadi tu isu lain. Kenapa? Dengan sebab isu tu kita kata hudud tak boleh dilaksanakan. Saya tak nampak. Cuba tuan-tuan bayang, sekarang ada orang kena ragut. Kita tak boleh kena memperkenalkan ganti rugi kepada mangsa ragut semata-mata kerana tak selesai masalah rumah banjir. Apa kaitan? Rumah banjir ada kementerian dia, ada jabatan dia, ada pegawai yang terlibat. Yang pembentangan hudud ada pegawai undang-undang, ada pejabat peguam negara, ada bidang masing-masing. Kita ada pengkhususan masing-masing. Orang macam saya takkan tuan-tuan nak suruh saya pergi ambil tahu cerita pasal rumah banjir pula. Betul tak? Kerja saya peguam. Saya tumpu kepada pelaksanaan undang-undang Islam. Siapa yang kerja di bahagian kebajikan masyarakat, yang kerja bahagian keuangan dan sebagainya, dia tumpu bahagian itu sebagai contoh. Jadi alasan itu saya tak nampak satu alasan yang kukuh untuk kita jadikan sebab bahawa tak boleh dilaksanakan undang-undang Islam. Satu lagi yang saya biasa dengar, dia kata kerana ekonomi. Kerana ekonomi negara kita. Yang duk pelari duit 1MDB siapa dia?
Apa kaitan dengan hudud? Apa kaitan dengan hudud? Ekonomi tuan-tuan sekalian, zaman Nabi macam mana ekonomi dia? Zaman Nabi, tuan-tuan belajar Sahih Bukhari kan, Nabi nak beli makanan berhutang dengan Yahudi. Nabi antara orang yang miskin. Tuan-tuan banding Nabi dengan Perdana Menteri kita sekarang, mana lebih kaya? Mana lebih kaya? Masjid zaman Nabi buat dengan apa? Masjid kita sekarang buat dengan apa? Zaman Nabi kenderaan dia apa? Zaman kita kenderaannya apa? Tiba-tiba yang kita kata zaman terkebelakang macam tu boleh dilaksanakan hudud. Zaman kita yang serba canggih ni tak boleh laksanakan hudud. Tak kepelik? Itu yang saya kata, apa susah nak watan? Cuba tuan bagi tahu. Apa masalah nak watan? Yang rejam satu je kesalahan dia. Hak lain tu kebanyakannya rotan. Lepas tu potong tangan, lepas tu salib dan sebagainya. Apa masalah? Lepas tu bayar ganti rugi diat. Apa masalah dia? Ada. Dari segi struktur kehakiman syariah, sudahkah kita bersedia melahirkan hakim-hakim yang standard politiknya tinggi, yang memang hadam tentang kehakiman syariah dalam Islam, lawyer dan sebagainya? Baik. Saya rasa satu mufti untuk satu negeri sangat mustahil. Satu mufti? Satu dua orang lawyer untuk melaksanakan undang Islam saya. Jadi kita kena satu hierarki standard yang sangat tinggi untuk melaksanakan undang Islam. Jadi sejauh mana kesediaan yang ada di Malaysia sekarang? Tuan-tuan sekalian, saya tak nampak kita ada masalah dari segi persediaan. Sebab apa? Sebab benda yang jauh lebih complicated daripada undang-undang hudud kita mampu buat. Hudud macam yang saya sebut, hudud ni apa sangat? Hudud ni hukuman bunuh. Kan? Hudud ni apa? Rotan. Hudud ni apa? Rejam. Salib orang. Kan? Itu sahaja. Kita bina bangunan yang serba canggih kita mampu, yang begitu complicated, yang jauh lebih susah kalau nak banding dengan hudud kita boleh buat. Kenapa hudud ni kita tak boleh buat? Apa yang complicated sangat? Cuba tuan-tuan beritahu kat saya. Apa yang complicated sangat? Saya tak nampak benda tu satu yang benda yang sangat complicated. Saya berpendapat sesuatu perkara yang melibatkan Islam pada saya adalah satu sangat yang perlu dipertahankan. Sebab dia melibatkan Islam. Saya tidak suka membandingkan dengan sesuatu perkara yang tidak Islam undang. Sebab kita katakan Islam itu lengkap dan tidak Islam tidak lengkap, maka berlaku percakapan dalam apa kes sekalipun. Jadi kita perlukan standard yang sangat tinggi untuk melaksanakan undang-undang. Kita tidak mempunyai hari salah hukum kemudian this is Islam. Kita kena segregate yang bukan. Itu memang percakapan yang niaga. Islam pada saya cuma satu komponen. Jadi sebab itu saya berpendapat struktur kehakiman mesti standard yang tinggi. Seperti undang-undang British, dia ada punya bar di London di sana. Itu juga syariah ni. Di mana tunjukkan kita supaya ia berada satu tahap yang sangat tinggi. Sebab sekaligus menjamin nama Islam ini dalam melaksanakan undang-undang syariah. Maka kita lihat undang-undang sangat cantik. Bukan cacat. Jadi cacatan. Kita tidak pernah akan cacatan untuk melaksanakan undang ini. Jadi persoalannya standard di mana yang ada di Malaysia sekarang. Dia macam ni tuan-tuan. Itu yang saya sebut bahawa kalau tuan-tuan tanya saya lah, kalau tuan-tuan tanya saya secara peribadi saya lebih suka bahawa isu hudud ni tidak dibawa oleh kerajaan negeri, tetapi dibawa oleh kerajaan persekutuan. Dibawa oleh kerajaan persekutuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya ialah bila isu ni jadi politik macam sekarang, jadi isu politik, jadi pihak negeri dia akan bercakap in favor of hudud. Yang pihak kerajaan persekutuan pula dia tak mau laksanakan. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan, sebagaimana Islamic banking, Islamic finance. Itu contoh paling mudah. Memanglah kita kata kita nak tetapkan satu standard yang tinggi, tapi setiap benda yang bermula tuan-tuan sekalian dia akan bermula daripada kosong. Kan? Kalau tuan-tuan masih ingat macam mana Islamic banking dia bermula dengan bai'ul ainah di Malaysia.
Kritikan tu kita tak payah cerita lah dengan orang kata backdoor, ribanya apa semua. Tapi kalau tuan banding 30 tahun dulu dengan sekarang jauh lebih baik daripada amalan 30 tahun yang lalu. Kalau tuan tengok zaman Nabi pun, tuan bagi tahu kat saya, ada tak sahabat Nabi yang tak pernah buat silap? Sahabat Nabi, tuan boleh senaraikan kesilapan para sahabat Nabi, tapi itu tidak menjatuhkan darjat mereka. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya, kita nak buat zero defect, baguslah kan, zero defect. Tapi tuan-tuan perlu terima hakikat, kita tak akan dapat mencapai tahap tu. Walaupun kita nak satu standard yang tinggi, saya setuju, kita nak standard yang tinggi. Tapi setiap benda yang bermula, dia akan bermula dengan cacat. Dia hanya akan dapat diperbaiki bila kita laksanakan. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita laksanakan, dia akan tested, dia akan diuji. Ada akan kritik, ada bantahan dan sebagainya. Daripada situlah maka undang-undang yang ditaknimkan, yang ditulis itu, yang dimaktubkan itu, yang diaktakan itu, diperbaiki daripada semasa ke semasa. Itu pandangan saya lah.